Keuntungan emas 1 kilo ini sesuai untuk siapa? Tonton video ini sampai habis dan safeguard untuk rujukan di masa akan datang. Hanya dalam masa 1 tahun, pemilik gold bar 1 kilo ini sudah menikmati keuntungan sekitar RM72,000 ataupun sekitar 19%. Siapa biasanya beli gold bar 1 kilo ini? Yang pertama, pemilik bisnes yang mahu penyimpan modal dalam bentuk aset yang kekal nilainya. Yang kedua, pelabur yang merancang keuntungan dalam tempoh 2 tahun dan ke atas. Yang ketiga, individu yang berpendapatan tinggi melebihi RM40,000 sebulan tetapi masih belum memiliki harta dalam bentuk emas. Keempat, mereka yang ada simpanan tunai lebih daripada 9% iaitu RM500,000 di bank yang tidak akan digunakan dalam masa yang terdekat. Dengan membeli gold, urusan jual beli adalah sangat mudah, telus dan patuh syariah. Bagi yang berminat untuk tukarkan sebahagian simpanan wang fiat anda ke dalam bentuk emas fizikal, boleh saja isi borang button sign up ataupun hubungi saya akan bantu anda buat simpanan emas bersama Huawei Gold hingga capai 1 kilo yang diimpikan. Design your future with gold.